Salam sejahtera, info sukan bola sepak, pemain Harimau Malaya, Daniel Ting telah menjadi mangsa serangan perkauman dan cacian oleh segelintir penyokong negara seberang, puncanya apabila kelab yang diwakili Daniel, Ratchaburi FC berjaya menyingkirkan gergasi Indonesia, Persib Bandung, dalam saingan ACL2. Kegagalan menerima kekalahan tersebut menyebabkan segelintir penyokong negara seberang bertindak melampaui batas dengan menjadikan ruangan komen Instagram Daniel Ting sebagai medan melepaskan geram. Melontarkan kata-kata kesat berasaskan bangsa atau asal-usul adalah tindakan pengecut yang tidak mencerminkan nilai murni peminat bola sepak sejati. Daniel Ting hanya menjalankan tugasnya secara profesional di atas padang. Keputusan perlawanan adalah adat permainan menang atau kalah. Tindakan segelintir, cyberbully, ini hanya mengeruhkan hubungan antara peminat bola sepak di Asia Tenggara.